orang hak jadi nyakit semak weh. Semak. Orang tani panggil semak. Tuai kuning tak sehat. Tuai kuning mata apa kuning tak sehat. Orang panggil kata tak ada power. Tak ada orang panggil apa? Aktif dalam tubuh dia. Dia nak makan gapo. Ni supaya nak tunjuk kita tengok ni. Ni bunga gan ni. Pohon dia pasal ni supaya pohon kunyit. Pohon dia tu nek meh-meh dengan pohon kuah pohon kunyit lah nah. Nak sama ni lah. Tapi bahasa Thai dia panggil kata kerak the. Ambil bunga dia ni. Ambil bunga ni mai wak ulai makan. Nak makan fresh pun boleh, nak makan gapo pun boleh. Bunga dia ni. Ambil makan celah makan apa boleh, gapo apa boleh. Bagi orang hok jadi nyakit kuning, semak. Semak makna tu kuning tu lemah duduk kuning, tak ada gapo aktif lah nah. InsyaAllah ambil makan atik dengan secara istiqamah dia sembuh nyakit tu nah. Amin.